Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru settle, saya dah tidur, saya dah mandi, dah solat, dah semuanya lah apa yang perlu disettlekan. So sekarang saya dalam perjalanan untuk keluar. Jam menunjukkan pukul 6 petang. Saya nak pergi ke 6:30 petang. Saya nak pergi ke Imam Khomeini Square untuk melihat apa yang ada di sana. Tengok di sini orang semua bermasak. Semua masak. So kita boleh cium bau yang amat harum sekali di sini. So okeylah, saya nak keluar jap cari makan, lepas tu saya nak pergi jalan-jalan di sekitar City Center of Tehran. Kalau saya dapat ambil video, saya ambil video. Kalau tak dapat ambil video, saya just jalan-jalan je lah. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih. Okay, ini meal pertama saya di Tehran. Saya makan beef sandwich. Tengok beef sandwich dia, ya Allah, besarnya untuk seorang makan. Saya rasa saya tak boleh nak habis ni kot. Memang besar lah. Yo. Okay, bismillah, saya cuba nak makan. Tengok kebesaran dia. Dia ni besar lah. Dia panggil ni beef sandwich. Dia pakai roti ya. Dan dalam ni ada beef. Saya cuba makan. Okay? Aduh, bismillah. Beef sandwich ni mengingatkan saya dengan kota Istanbul. Dia punya similarity adalah roti dia pun agak sama dengan yang saya pernah makan di Istanbul, dulu. Sedap lah. Rasanya sedap. Okay. Saya nak habiskan dulu makanan ni, lepas tu saya nak keluar jalan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya balik ke dalam hostel jap sebab saya nak hantar balik Pepsi yang saya beli tadi sebetul. Kedai makan saya tadi dia ke sini lebih kurang dalam 200 meter dekat dia. Inilah keadaan dia kalau kita duduk di hostel. Okay, dia akan di kawasan common area ni kita akan berkumpul sebab dia orang tak betah nak duduk di bilik, sebab kalau duduk di bilik untuk tidur je lah. So kalau nak lepak, kita lepak di luar. Jadi saya sebenarnya memang cakap lah, saya memang saya tak biasa lah macam ni, sebab saya jenis yang buat kerja sendiri. Tapi kalau macam ni, saya sesuatu yang baru lah yang saya perlu pelajari. Right. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dah keluar daripada Imam Khomeini Station. Ini adalah Medani Imam Khomeini ataupun Imam Khomeini Square. Alright. Dia ada satu di satu. Okay. Alright, nanti saya tunjukkan lagi lah apa yang ada, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci. أشوفك بين أعذاري ولحظات التواني، أشوفك بين إصراري وتحقيق الأماني، وكم مديت لك حبل الرجا مني وأناديك مستنيك. أنا مليت تسويفي ومن بكرة لبكرة وكم تشكو. Okay, tadi saya beli baklava di Imam Khomeini Square stall dengan harga, saya beli 5 keping dengan harga RM8. Okey lah, dia punya baklava kalau dibandingkan dengan Istanbul atau Turki punya baklava, baklava dia punya pastry dia agak lain sikit lah, memang lain.
kalau dibandingkan dengan original baklava from Turkey, itu lagi sedap sebenarnya. Yang ni memang manis tapi dia taklah sesedap. Kalau sebagai rating lah, kalau Turki punya baklava is about 10, yang ni saya bagi 7. Alright, saya kena minum dengan air panas sebab terlalu manis. Alright. Okay, saya ada orang India kat sini, dia masakkan kari ayam. Jadi saya cubalah, dia cuba rasa makan. So, kita rasalah kari ayam kat India. بحكيك مستنيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari kedua saya berada di Tehran, Iran. Saya nak mulakan perjalanan saya. Sebab tadi saya just jalan-jalan di area Imam Khomeini Square. Sekejap je. Sebab di sini dia punya metro station dia tutup pukul 10 malam. So kita kena kalau nak pakai metro kita kena balik sebelum pukul 10 malam lah. So saya dah breakfast, saya dah mandi, saya dah semua. So di sini dia sediakan breakfast. So breakfast dia bermula pada pukul 7 pagi sampai 10 pagi. So kita akan tengoklah, ramai sekali orang-orang hajin orang tengah breakfast. Saya awal dengan breakfast lah. Saya bangun pagi, saya antara yang paling awal breakfast lah. لا معانيك مستنيك تحرر من قفا الصدر وغرد بالتفاؤل تكاسلنا خلاص اليوم يكفينا تكاسل. Okey, jom saya nak teruskan perjalanan untuk mengalah ke stesen metro Baharistan. مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا مستنيك ولك مني الذي يا زين. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di hadapan Tehran Railway Station. Saya sebenarnya nak cari tiket kereta api untuk pergi ke satu destinasi. Tapi sebabkan dia punya waktu perjalanan dia macam tak sesuai je. Saya cuba nak cari bas pula lah untuk pergi ke destinasi tersebut. Ini adalah di luar stesen kereta api Tehran. Cantik kan? Okay, saya sekejap lagi saya nak carilah macam mana cara nak pergi ke terminal bas. Nantilah saya akan beritahu. Alright. والعقل ابتدى انا مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا مستنيك